Panaslah hari ni. Hari ni rasa macam nak belajar tentang kurikulum permata negara lah. Nak tanya siapa tu kawan-kawan saya. Jom tanya mereka. Jom. Hai semua. Korang semua tahu tak apakah itu kurikulum permata negara? Kurikulum permata negara memfokuskan kepada kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Kurikulum permata negara ini digunakan di Taska. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, jom ikut saya. Okey, jom kita mulakan dengan pengenalan ringkas tentang kurikulum permata negara. Di Malaysia, sistem pendidikan awal kanak-kanak kita sebenarnya ada 2 kurikulum utama. Salah satu yang paling penting ialah yang saya akan terangkan pada hari ini, iaitu kurikulum permata negara. Kurikulum ini memang khas dibuat sebagai panduan asas untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun yang telah saya terangkan tadi. Kenapa permata ni wujud? Sebab kita nak pastikan perkembangan mereka secara menyeluruh. Bukan satu aspek sahaja, tetapi kita nak mereka berkembang dari segi sahsiah, emosi dan juga intelek. Kiranya permata ni adalah tulang belakang kepada melahirkan generasi yang seimbang daripada jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Pendek katanya, dari awal lagi kita dah bentuk mereka ni supaya menjadi model insan yang mantap. Matlamat kurikulum permata negara? Apa ni? Nak tanya siapa ni? Apa pula matlamat kurikulum permata negara ni? Jom tanya kawan-kawan saya. Jom. Amanah, awak tahu ke apakah itu matlamat kurikulum permata negara? Matlamat saya tahu dah tu apa. Tapi kalau matlamat kurikulum permata, saya rasa tak tahulah Nabila. Cuba awak terangkan. Saya akan menerangkan pula tentang matlamat utama permata negara yang tertanya-tanya oleh rakan-rakan saya. Matlamat utama permata negara ni sebenarnya adalah untuk menyediakan asuhan dan didikan yang betul-betul seimbang bagi kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Kita sebagai guru prasekolah bukannya nak mereka ni bijak dan pandai membaca sahaja. Kita bukan hanya nak melihat kanak-kanak ni pandai dari segi akademik sahaja, tetapi pandai juga mencungkil dan memupuk potensi individu secara menyeluruh. Ini merangkumi 5 domain utama pembangunan. Yang pertama, emosi. Yang kedua, rohani. Yang ketiga, intelek. Yang keempat, fizikal. Dan yang terakhir, sosial. Kita nak pastikan setiap anak yang keluar daripada program permata ini mempunyai asas sahsiah yang kukuh. Antara aspek yang kita tekankan adalah yang pertama adalah pembinaan keyakinan diri. Kita sebagai guru prasekolah mesti nak tengok anak-anak murid kita berani, yakin dan berani untuk mencuba sesuatu perkara. Ini kerana kita menginginkan kanak-kanak itu berani meneroka persekitaran dan berinteraksi dengan komuniti di sekeliling mereka tanpa rasa ragu. Secara tidak langsung, kita dapat memupuk rasa yakin dan berani kepada kanak-kanak tersebut. Apabila kanak-kanak ini berani, secara tidak langsung dapat mengembangkan perkembangan kanak-kanak sejak mereka kecil lagi. Seterusnya, aspek kedua
Antara aspek kedua adalah kemahiran berfikir secara kreatif. Melalui konsep belajar sambil bermain, kita dapat merangsang sel-sel otak mereka untuk menjadi penyelesai masalah yang kreatif sejak kecil lagi. Kanak-kanak mestilah berani untuk menyelesaikan masalah sejak kecil supaya mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka ketika mereka dah besar nanti. Ini secara tidak langsung juga dapat memupuk rasa keyakinan kepada kanak-kanak tersebut kerana telah berani untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka secara bijaksana dan kreatif. Ini secara tidak langsung dapat memberi rasa keyakinan dalam diri mereka sejak mereka kecil lagi. Yang ketiga, matlamat yang terakhir iaitu matlamat yang ketiga ialah kematangan sosio-emosi. Kita mestilah membantu mereka untuk mengurus emosi dengan baik dan mempunyai empati yang tinggi terhadap rakan sebaya mereka. Kita mestilah memberikan mereka, mengajak mereka, membimbing mereka untuk mengurus emosi mereka supaya mereka dapat mengawal emosi mereka ketika marah, takut, sedih dan bimbang. Jadi mereka dapat mengawal emosi-emosi mereka jika sudah terbiasa diajar oleh guru-guru prasekolah mereka. Apa ni? Awak. Apa ni? Oh, objektif kurikulum permata? Awak nak tahu ke apakah objektif kurikulum permata ni? Nak. Jom ikut saya. Mesti korang semua tertanya-tanyakan apakah aktiviti-aktiviti mereka setiap hari. Setiap aktiviti-aktiviti yang dilakukan mesti ada objektifnya di dalam kurikulum permata negara. Antaranya ialah antara objektif permata negara ialah yang pertama untuk meningkatkan komunikasi dan literasi awal kanak-kanak. Mereka akan belajar cara untuk berinteraksi dengan pengasuh dan rakan-rakan secara beradab. Di sini kita dapat memupuk kemahiran mendengar dan juga bertutur. Ini secara tidak langsung dapat memupuk nilai murni kanak-kanak dan cara mereka menghormati orang yang lebih tua dan cara mereka menghormati rakan-rakan sebaya mereka ketika berinteraksi, ketika berkomunikasi dan ketika bercakap dengan rakan-rakan dan guru-guru atau rakan-rakan atau orang yang lebih tua daripada mereka. Seterusnya, daripada aspek literasi awal, mereka bukan hanya menghafal ABC semata-mata dalam masa sehari, tapi kita juga mendedahkan kepada dunia bahasa melalui bercerita, nyanyian dan juga perbualan santai. Ini sebenarnya kunci untuk mereka lebih yakin berkomunikasi bila mereka besar nanti. Ini secara tidak langsung dapat memupuk keyakinan kepada kanak-kanak yang akan meneruskan pembelajaran mereka ke alam sekolahan rendah. Jadi, kita dapat memupuk pelbagai kemahiran di dalam satu aspek objektif kurikulum permata negara. Seterusnya, objektif kedua ialah meningkatkan aktiviti pergerakan seperti untuk perkembangan fizikal kanak-kanak. Kita ni tak naklah anak-anak ni duduk diam je dalam seharian mereka. Ada aktiviti fizikal yang perlu dirancang rapi seperti berlari dan melompat untuk menguatkan motor kasar mereka. Kiranya sambil mereka seronok bermain tu, mereka juga dapat meningkatkan kemahiran motor kasar mereka. Sambil mereka bermain berseronok itu, koordinasi mata, tangan dan seluruh badan mereka sebenarnya sedang berkembang pesat untuk mengembangkan perkembangan fizikal mereka. Ini sangat penting untuk perkembangan saraf otak mereka juga. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan juga kemahiran motor halus mereka seperti memegang pensel atau meramas sesuatu perkara. Kedua-dua ini dapat meningkatkan perkembangan cara mereka mengawal sesuatu perkara apabila mereka melakukan sesuatu perkara. Jadi saya akan lanjutkan kepada objektif yang ketiga. Seterusnya, objektif ketiga iaitu objektif yang terakhir iaitu latihan berdikari.
Ini antara bahagian yang paling penting. Kita akan melatih mereka untuk urus sendiri apa yang mereka akan lakukan. Sebagai contoh, seperti menyusun kasut mereka, mengemas mainan atau makan secara sendiri. Saya akan mengaitkan dengan teori Vygotsky, iaitu scaffolding, di mana guru hanya membimbing anak-anak itu dan seterusnya anak-anak itu akan melakukannya dengan sendiri dan mereka akan pandai dengan secara sendiri dengan hanya bimbingan seorang guru. Proses ini akan membina rasa tanggungjawab dan bila anak-anak ni merasa mereka boleh melakukan sesuatu dengan sendiri, mereka akan menjadi lebih yakin dan berani untuk membuat sesuatu keputusan mengikut kemampuan mereka. Hal ini dapat menggabungkan pelbagai aspek di dalam satu masa, seperti memupuk keyakinan, memupuk rasa tanggungjawab terhadap kanak-kanak tersebut. Jadi itu sahaja objektif daripada saya. Seterusnya saya akan menerangkan pula tentang aspek yang seterusnya. Sebagai kesimpulannya, program permata ini memanglah satu tapak asas yang sangat kritikal untuk masa depan anak-anak kita. Kita bukan sekadar menjaga, tetapi kita sedang membentuk anak-anak kita supaya menjadi seorang insan yang sangat cerdik dari sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kerana di usia di bawah 4 tahun ini, disitulah kita dapat membentuk anak-anak kita sejak kecil lagi. Jadi baiklah, seterusnya kalau kita tengok kurikulum Permata Negara ini, kurikulum ini memang khas untuk kanak-kanak yang bawah umur 4 tahun. Jadi fokus utama dia adalah untuk perkembangan yang menyeluruh. Maksudnya bukan hanya sekadar akademik, tapi ia akan melibatkan sahsiah, emosi, fizikal, kognitif dan juga rohani. Okey, semua ini dijalankan melalui pendekatan belajar melalui bermain. Sebab pada usia ini, bermain adalah cara paling berkesan untuk kanak-kanak yang belajar. Jadi dalam kurikulum ini ada 6 bidang pembelajaran utama yang saya akan terangkan selepas ini. Jadi, yang pertama ialah perkembangan sahsiah, sosioemosi dan kerohanian. Jadi, dalam bidang ini, kita nak bantu kanak-kanak tu untuk kenal diri mereka, bina keyakinan dan juga belajar kawal emosi mereka. Contohnya, bila mereka belajar macam berkongsi mainan, menunggu giliran mereka, itu sebenarnya dapat membantu mereka dalam perkembangan emosi dan juga sosial mereka. Jadi nilai-nilai murni macam ini seperti hormat dan kasih sayang akan diterapkan melalui perkara di sini. Jadi dalam kurikulum ini ada juga 6 bidang pembelajaran utama. Seterusnya, yang kedua adalah perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Jadi bidang ini fokusnya kepada kemahiran bercakap, mendengar dan juga asas membaca. Contohnya, bila guru bercerita atau ajak kanak-kanak itu berbual, itu dapat membantu mereka untuk menambah kosakata dan faham bagaimana cara berkomunikasi itu dengan betul. Hal ini dapat memberi mereka untuk belajar berkomunikasi, untuk belajar bercakap dan untuk belajar cara menghormati orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Jadi di sini kita juga dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak tersebut kerana dapat membantu kanak-kanak untuk belajar mengawal dan menghormati orang yang lebih tua semasa bercakap dan mampu untuk mengawal tutur kata anak-anak tersebut. Bidang yang ketiga ialah perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Di sini, kanak-kanak akan mula kenal nombor, bentuk, saiz dan juga konsep asas untuk menyelesaikan masalah. Contohnya macam aktiviti susun blok ke atau mengasingkan objek itu mengikut warna dan saiz, dan semua itu sebenarnya melatih pemikiran logik mereka. Apakah kaitan dengan pemikiran logik ni? Adakah kawan-kawan semua tahu apakah kaitan ini semua dengan pemikiran logik?
Kaitan ini dengan pemikiran logik ialah kanak-kanak itu akan berfikir secara logik bagaimana ingin memasukkan segitiga di dalam ruang segitiga dan bagaimana ingin masukkan bulat ke dalam kotak bulat. Dan di situlah kanak-kanak itu akan berfikir secara logik bagaimana ingin masukkan atau padankan perkara-perkara tersebut. Jadi di sini kita akan memulakan pemikiran logik kanak-kanak tersebut. Jadi itu adalah kaitan pemikiran logik tersebut kepada kanak-kanak. 2, 3, kucing berlari. Sekarang kita pergi ke yang keempat. Yang keempat ialah perkembangan diri dan pemahaman dunia. Kanak-kanak akan belajar melalui diri seperti melihat, mendengar dan menyentuh. Contohnya, bila mereka bermain pasir atau meneroka alam sekeliling, mereka sebenarnya sedang belajar memerhati dunia di sekeliling mereka. Seperti mana yang kita semua tahu, kanak-kanak akan belajar melalui pemerhatian mereka. Dan melalui pemerhatian mereka, mereka akan menilai sesuatu perkara yang dapat mengaitkan diri mereka ke dalam perkara-perkara tersebut. Sebagai contoh, apabila kita membawa kanak-kanak ke aktiviti luar seperti bermain pasir atau mengelilingi pantai, kanak-kanak akan belajar sambil bermain dan sambil berjalan-jalan. Baiklah, kita telah sampai ke bidang pembelajaran yang terakhir, iaitu perkembangan fizikal dan psikomotor. Bidang ini melibatkan pergerakan badan, sama ada motor kasar seperti berlari, melompat ataupun motor halus seperti memegang pensel dan menyusun objek kecil. Semua ini sangat penting untuk perkembangan fizikal kanak-kanak supaya perkembangan fizikal itu menjadi seimbang. Dan yang terakhir iaitu perkembangan kreativiti dan estetika. Dalam bidang ini, kanak-kanak digalakkan untuk mengekspresikan diri mereka melalui pelbagai cara, iaitu melalui aktiviti seni, muzik dan juga lakonan. Daripada sini, kita dapat melihat juga bakat-bakat kanak-kanak tersebut dan kita dapat menilai daripada bakat-bakat tersebut. Sebagai contoh, melukis, menyanyi ataupun bermain peranan dalam sesuatu aktiviti. Jadi, aktiviti-aktiviti ini dapat membantu mereka untuk menjadi lebih kreatif dan yakin pada diri mereka. Baiklah, juga saya akan pergi pula kepada kerangka kurikulum permata. Secara ringkasnya, perkembangan kanak-kanak ini sebenarnya tidak berlaku secara sendiri, tetapi dia sangatlah dipengaruhi oleh kerjasama di antara sistem, ibu bapa dan juga komuniti. Maksudnya dekat sini, semua pihak akan bermainkan peranan macam ibu bapa mestilah bagi sokongan dekat rumah dan pendidik mestilah membimbing kanak-kanak itu di taska. Dan komuniti pula mestilah menyediakan persekitaran yang selamat kepada kanak-kanak dan sesuai untuk kanak-kanak itu membesar. Sebagai contoh, macam menyediakan meja yang sesuai selaras dengan tinggi kanak-kanak tersebut. Selain itu, dalam konteks ini, setiap aspek perkembangan itu saling berkait rapat. Sebagai contoh, bila kanak-kanak tu aktif secara fizikal, mereka tu bukan sahaja sihat tapi juga akan bantu perkembangan koordinasi dan keyakinan diri mereka. Jadi dalam masa yang sama, bila kita terlibat dengan aktiviti-aktiviti matematik ke matematik awal, mereka akan mula belajar dan berfikir secara logik dan sistematik. Seterusnya, di dalam slide ini juga menekankan tentang amalan pengasuhan, di mana membawa maksud kepada rutin harian yang konsisten sangat penting untuk membentuk disiplin dan kemenjadian kanak-kanak tersebut. Contohnya seperti macam kita ajar kanak-kanak tu makan sendiri, pakai baju sendiri, melakukan semuanya dengan sendiri. Sebenarnya perkara itu nampak seperti biasa, tetapi perkara itu akan membantu untuk perkembangan diri mereka. Kita hanya membantu mereka, membimbing mereka untuk melakukan sesuatu perkara seperti yang dikaitkan dengan teori Lev Vygotsky, iaitu scaffolding. Seterusnya, kita masuk kepada integrasi pengasuhan dan pendidikan yang ada 4 komponen utama, iaitu yang pertama ialah pemakanan seimbang. Kanak-kanak perlulah dapat makanan yang mengikut standard kesihatan supaya mereka dapat membesar dengan sihat dan cukup nutrisi. Yang kedua, keselamatan.
Di sini, pendidik perlulah sentiasa untuk memantau setiap pergerakan kanak-kanak dan memastikan persekitaran kanak-kanak itu selamat dan terjaga. Sebagai contoh, memastikan tiada sebarang objek yang berbahaya di kawasan bermain seperti gunting, pisau ataupun skru. Yang ketiga ialah kesihatan dan kebersihan. Kanak-kanak diajar amalan asas seperti mandi, gosok gigi dan cuci tangan dengan secara sendiri. Jadi ini penting untuk membentuk tabiat yang baik daripada kanak-kanak itu sejak mereka kecil lagi. Dan yang terakhir ialah latihan urus diri. Ini fokus kepada kemenjadian kanak-kanak dalam rutin harian mereka seperti makan sendiri atau memakai pakaian sendiri. Jadi bila mereka biasa buat itu secara sendiri, mereka akan menjadi lebih berdikari dan yakin untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi kita sudah sampai kepada kesimpulan tentang bidang pembelajaran ini. Kerangka kurikulum permata ini bukan sekadar fokus kepada pembelajaran, tetapi dia menggabungkan sekaligus aspek perniagaan, keselamatan dan perkembangan menyeluruh kanak-kanak dalam satu sistem yang lengkap. Seterusnya, penilaian dan pentaksiran di prasekolah. Di prasekolah, guru biasanya menggunakan rekod anekdot iaitu catatan ringkas tentang tingkah laku dan interaksi kanak-kanak semasa aktiviti dijalankan. Maksudnya, guru akan perhati apa yang kanak-kanak tu lakukan dan macam mana kanak-kanak tu berkomunikasi, cara mereka bermain dan kemudian rekodkan situasi tersebut di dalam rekod anekdot. Jadi catatan ini sangat penting sebab ia dapat bantu guru tu faham perkembangan setiap kanak-kanak dengan lebih jelas. Dari situ juga, guru boleh rancang aktiviti yang lebih sesuai mengikut tahap dan keperluan mereka. Jadi melalui rekod tersebut, guru dapat faham apa kanak-kanak itu perlukan. Jadi pembelajaran itu memang lebih berfokus kepada individu, bukan secara umum sahaja. Jadi melalui rekod anekdot ini juga kita dapat memberikan rekod-rekod ini kepada ibu bapa supaya ibu bapa dapat menilai sendiri perkembangan kanak-kanak, perkembangan anak-anak mereka di prasekolah. Jadi ibu bapa juga dapat membantu ataupun membimbing kanak-kanak tersebut jika ada kurangnya jika telah dicatat oleh guru-guru di prasekolah. Jadi mesti semua tertanya-tanya, apakah kegunaan rekod anekdot ini? Kegunaan rekod anekdot ini yang pertama ialah digunakan untuk merekod pemerhatian tingkah laku dan perkembangan kanak-kanak, iaitu secara terperinci dalam situasi sebenar. Maksudnya bukan sekadar teori tapi berdasarkan apa yang betul-betul berlaku. Jadi selain itu, rekod ini juga dapat membantu guru untuk mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan kanak-kanak tersebut. Sebagai contoh, ada kanak-kanak yang petah bercakap tapi kurang fokus, atau ada yang pendiam tapi sangatlah teliti bila melakukan sesuatu aktiviti. Jadi, perkara-perkara ini mestilah dicatat oleh guru dalam sistem rekod anekdot tersebut. Akhir sekali, rekod anekdot ini dijadikan sebagai bukti pentaksiran. Jadi, guru boleh guna untuk merancang aktiviti-aktiviti seterusnya dan juga berkongsi perkembangan anak-anak dengan ibu bapa. Jadi, ibu bapa pun lebih faham perkembangan anak-anak mereka di sekolah seperti yang telah saya katakan sebentar tadi. Jadi, ini dapat membantu pelbagai pihak iaitu guru dan juga ibu bapa. Kesimpulannya, penilaian dalam pendidikan awal kanak-kanak ini bukan melalui pemeriksaan semata-mata tetapi juga lebih kepada pemerhatian berterusan yang membantu perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Jadi, ini adalah semua contoh semua kegunaan. Jadi, kurikulum permata negara ini sangatlah baik dan bagus digunakan di taska kerana dapat membantu untuk perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dari pelbagai aspek. Jadi, itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.